sekarang dah pukul 2 pagi. So Abang SK nak unboxing satu barang yang Abang SK tunggu-tunggulah untuk Abang SK upgrade Abang SK punya lighting setup. So yang ni dah sampai kat Abang SK. Dia punya packaging dia, oh memang super padu lah dia. Ni dia punya selotip. Guys, tengok dia punya selotip guys. Okay. So memang padu lah. So lah ni Abang SK tengah rakam ni guys, guna handphone yang kamera 5 megapiksel sahaja. Kamera selfie 5 megapiksel, okey. Okey, memang dia balut kakao punya. So macam ni. Okey, so kita buka macam ni. Kotak dia guys. Nampak guys, barang terpadu guys, barang paling padu. Okey. Okey. So ini kotak dia. Okey, tu kotak dia. Alright. Abang SK pakai topi jap guys. Okay guys, yang tadi kita unboxing, kita tengok dia punya kotak untuk protect barang ni. Barang ni memang full protection daripada seller lah. Okay, sebelum sampai dekat Abang SK. So dia punya brand nama dia Caisi. Caisi, C-A-I-S-I. Okay, yang Abang SK punya ni 25 watt. Okay, so yang dekat sini dia tulis RGB RGB. So Abang SK ambil yang RGB. Kita tengok dia punya dalam dia. Okay. Jom buka plastik guys. Barang padu. Sangat-sangat solid lah kualiti sangat-sangat solid. Okay. Takkan dalam kotak ada kotak lagi guys. Takkan dalam kotak ada kotak lagi. Serius lah dalam kotak ada kotak lagi. Dalam kotak ada kotak lagi guys. Alright. So itu dia guys Okay. Alright. Solid dan padu sangat padu. Dia punya brand ni apa kita tak tahu memang sangat-sangat padu So ini dia punya lighting set dia. So ini lighting set dia guys Okay. So sekejap Abang SK buka. Ni lighting set dia. Yang ni dia punya cover guys. Dia dah bagi cover siap Dia bagi cover siap. Alright. So dia bagi holder untuk tripod. Okay. Kemudian type C yang ni type C guys. Okay, pengecasan type C to type C. Latest. Okay, itu saja. Manual, right? Caisi. Macam familiar. Logo tu macam familiar guys. So dia bagi sekali casing. Ni casing material dia getah getah casing dia. Casing ni kita boleh buka so macam ni. Okay. Alright. So dia punya lampu dia macam ni guys. Kat belakang dia ada cooling system lah. Dia ada cooling system 2 ni. Cooling system. Yang Abang SK punya 25 watt. Okay. So dekat sini. Dekat sini. Temperature agak tinggi. So kalau nak buka lampu ni jangan direct kepada mata lah sebab dia punya terang. Dia terang guys Dia terang. So Abang SK buka dulu. Buang dulu ni. Okay. So nak on dia macam mana guys? Okay. Dekat sini on off Okay guys, dekat sini pengecasan type C dia. Okay, sini kita boleh mount kita punya tripod. Dia dah bagi tripod mount tadi tu. Dia ada lubang sini lubang-lubang untuk keluar dia punya haba Okay. Kiri kanan semua ada lubang untuk keluarkan haba dia. Okay. So sini keluarkan haba dia, sini boleh keluarkan haba dia, right? So nak on dia dekat sini. Bila kita on, nampak dia ada indicator bateri kat sini. Dia ada screen kecil dekat sini yang very high quality guys. Alright. So kat sini dia punya okay, kecerahan semua dekat sini guys Alright. Tu nampak kalau Abang SK nak buat background warna ni macam ni. So dia sesuai lah untuk kau nak buat tukar background color ataupun kau nak buat fill light dia boleh adjust. So next video Abang SK akan explain lah cara penggunaan. So yang ni kita nak tengok dia punya packaging sangat-sangat bagus.
Penghantaran daripada seller pun sangat-sangat bagus. Dia menjaga kualiti padan lah dengan harga guys dia jaga barang dia. Seller ni sangat bagus. So kalau korang nak grab, beli grab di beg kuning dekat bawah sekarang. Harga tengah promo, harga asal dia sangat mahal. Tapi tengah promo sekarang di beg kuning Abang SK. So grab sekarang guys.